sekejap. Mak dekat apa nama dia, souvenir shop. Razi pergi beli air. Ayah berteduh kat tempat yang ada kipas. Aisyah kat sini jadi stroller. Jadi macam makcik Diva sikit. Kita pakai spek mata, spek. Inilah kalau orang pakai spek mata, dia nak pakai shade juga. Kalau pakai shade kena cari shade yang ada power. Jadi dia pakai lah double macam ni. Tapi tak selesa lah. Nanti dia lah belanja. Kita Macam makan dia stress. ais krim. RM10 nak masuk dalam. Macam makan ais krim dengan 100 plus. Panas. Tak ada yang potong je. Wan pula busy dengan Wan, orang marah lah. Kenapa Yang mana dah orang main je main. Dia kena on. Lama sikit bagi dia punya tu air dia belum sampai. Wan, orang nak makan tak baik lah. Kan tiba-tiba nanti dekat pintu masuk dia kata larangan belon pula. Habis make up kan. Saya. Kita ni tak separuh jalan lagi. Kita masih di awal. Ya. Diorang tak tahu kat mana. Pusing lah. Selalu dia orang tinggal kat situ. Dia kat situ. Kita orang nampak Hafiz dengan Iqbal lah tu. Warna purple tu. Tapi dia tak perasan kat kita orang ni. Ui, Pak Ngah belanja. Sekarang kita tunggu baju. Tak tahu pukul berapa. Sebab nak habiskan round pusing dulu. Kita dah dapat pagi ya. Setengah 1 jam kita menunggu. Jadi mari kita sambung perjalanan dengan naik bagi. Aisyah dengan Razif memilih seat belakang. Mak musuh ayah seat depan. Tapi tengok belakang. Yang ni burung tadi. Ni souvenir shop. Yang ni reptile, kita tak masuk lah. Ular tu tidur. Lepas tu ni kafe. Yang ni oh, dia tengah upgrade. Ush, macam betul-betul Jurassic Park ha. Dia nak buka tu? Tak tahu. Mak dari keluar pak dia. Berasal pada Afrika. Dia kata yang itu hidup selama dalam 17 ke 18 tahun. Pada Afrika. Dia dalam 3 tahun. Ada ni kelahiran berlaku lah. Oh, dia lahir kat dalam zon makan. IT dia pun sampai. Oh. Dengan jirafah. Makan dia. Alah, jirah lari. Oh, masuk dalam tu. Dekat sikit je. Sikit. Kalau dekat semua tak sempat nak gambar. Oh, okey. Lagi sikit. Satu je. Minta yang tuan bikin gambar. Belah mak ke tak? Belah mak tu okey. Cepat, cepat. Jiraf. Ya. Harga makanan RM5. Memang dia latih naik. Dia perlu latih, tapi kadang-kadang semua haiwan dia tak boleh komitmen apa yang dia boleh buat. Kadang dia rasa benda tu boleh dibuat, dia boleh buat. Kalau rasa dia tak boleh nak ikut dia lah. Macam tu. Ni ada burung pikok. Dia sangat terbang, dia terbang dia suka dulu. Kalau dia rasa nak hilang, dia hilang lah. Macam tu lah. Lama kata dia hilang. Dia banyak kali keluar. Bagi yang 5 orang 100. Dia balik, lagi dia balik. Yang panjang tak pasti berapa. 150. 150, 150. Boleh buat 16 orang. Boleh buat 16 orang. Ibas pun 150.
Oh, ada rusa. Yang seekor tu memang tanduk dia ke Ke bawah. kanan ni. Itu kekurangan genetik. Oh, patut dia di atas kan? Dia Iki, perkahwinan breeding. iki, untuk. Ini kita dia nak balas. Iki, untuk iki. Kamel. Kita ada dua bonggol, ada yang jenis bonggol. Yang kita ada adalah jenis satu bonggol semula. Dia itu adalah jenis yang kita lindung oleh kebutuhan. Tak digunakan untuk dibeli ataupun Oh. haiwan yang terlindung. Oh. Yang tak digunakan untuk Maknanya dibeli. spesies dia terancam ke macam Ya, mana? mesti kita adalah yang terlindung lah. Okey, dia betina adalah bunga coklat, kalau jantan adalah bunga hitam. Oh. Apabila dia melahirkan anak dia asalnya akan bunga coklat. Apabila dia melahirkan jadi nigger. Nigger ni berasal dari India, Bangladesh dan juga Sri Lanka lah. Dia boleh melahirkan satu anak kembang. Oh. Pernah tak berlaku kejadian dia pergi lompat? Semua boleh lompat. Dia rasa dia nak lompat dia boleh. Itu burung yang amat berbahaya sekali sebab dia boleh tendang kita, boleh menguasai lah. Sebab ni haiwan yang berbahaya sekali. Macam harimau ataupun burung unta, dia tak jenis yang berbahaya. Untuk seekor burung rasa ori memang jenis yang berbahaya. Sekali jumpa bila dia kejar, dia akan attack pada dada dan terus matikan dia lah. Sebab ni kita panggil burung. Rana malas. Kucing. Harimau adalah sepupu kucing. Jadi tengoklah dia tidur terbongkang. Hello. Ya Allah. Hello. Tano. 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 Kucing pun kucing. Kucing pun ada IC, nama dia Jebat ya. Nama jantan warga Zoo Melaka, IC 04. Jangan main-main eh. Dia lahir 24 bulan 2 2025. Baru setahun. Kak lah, terbalik. Masa tu nombor dia terbalik. Ya. Okey. Bagi dia akan berhenti dekat harimau. Kita akan kena jalan sampai ke singa. Dan dia akan tunggu kat singa, kita akan naik balik ke singa. Itu ada lagi seekor tergantung. Itu anak rimau mak. Yang kecil, yang comel. Mebeng. Razif kata tak ada benda lah kat sini. Tak nampak pun nama tu. Nampak tu. Mebeng kita kat situ. Wow. Wow, nampak tak? Patutlah orang kata rimau memang tak nampak kalau duduk dalam hutan. Dia camouflage. Alah, berkit-kit pula. Mana? Alah. Sana tu tak nampak kaki. Nampak tak? Tiger. Tu. Main. Miau. Dia benang. Anak. Oh, dia nak duduk dalam air. Ya, alamak. Oh, dia turun kaki dulu. Macam dia ni. Rehatlah. Yang dia tu, Itu tak nampak. Datang belakang. Ni memerang.
Where is the otter? Ini bunyi. Tu otter. Ini. PB&J. Oh, juga benang. Ya, benang. Kiri benang tu. Kiri benang. Alah, tak nampak. Tadi tak benang sampai sini. Boleh duduk sini nampak. Sini bahagian buaya. Tu nampak tak buaya? Buaya julutong. Lebar. Belum. Oh, segaria. Jululong. Dia julong lah. Mana dia? 1, 2, 3. 4. Mana empat dia tu? Nah, tak nampak. Mak lah orang pertama kena. Yang jantan tu, jantan ni yang berkepak lawa. Kalau betina dia tak berkepak. Pendek eh? Ada pendek. Tu betina lah. Okey, buka. Nak buka. Pasal kali dia nak bergaduh ataupun nak melawan dia akan buka. Dia lah. Hijau pun lawa lah. Biru dia macam hijau tu. Tu ada dua ekor atas sana. Mana oh tu ha. Cantiknya. Ni buah tu kening. Kau nak dia? Nampak. Bukan. Dia memang dah besar macam ni. Mana yang besar? Yang atas tu. Tu sama juga? Dia warna kuning. Tak, dia punya kening tu berwarna kuning. Kuning dia. Oh. Tu kita bagi buah kuning kan. Turun ataupun kita bagi lembu bukan pandan. Dua-dua ni tu ada bukan pandan. Bau dia macam dah bau pandan lah. Ha, wangi kan? Bau pandan. Oh. Pandan lah. Bau pandan ni bau dia. Bau pandan ni bau dia. Dia tak akan suti bau Nanti kalau pandan. masuk dalam hutan bau bau macam ni. Bau pandan bau dia. Bau ni lah. Boleh lari lah. Nak layu apa? Dia tak kena pun. Kita akan dapat ikan macam ni saja. Iki dapat tu. Tak daripada kawasan ni. Boleh je kalau kita nak keluar. Tapi macam Iki tu. Cantas mana-mana pokok. Tu kenapa tu? Keluar lah. Kalau dia keluar penat kita nak kena tangkap balik. Nak kena cari tu. Sebab dulu kita ada seekor yang pandai balik. So kita dah pindahkan dia dekat Sunway. Yang mana ibu buat. So dulu dia memang selalu keluar, selalu datang kat kita orang. Kalau kita minta makan, lepas tu dia pandai balik. Kita kan ada seekor anak. Tak nampak dah hitam, sorry. Mana nampak anak dia kecil je atas tu. Nampak tu? Ada duit tu kan? Bergayut. Halus je. Nampak tak anak dia bergayut kecil tu? Dulu kita ada seekor juga. tu. Oh ni. Iki. Okey, boleh turun, tu boleh tengok. Iki mak. Yang ni orang original people. Dia punya apa? Dia punya bulu tu macam rambut yang apa? Reggae. Apa nama dia bagi? Dreadlock. Orang hutan Borneo. Ah. Tengok. Ada misal kaki ujung. Yang tadi tu dah panjat tinggi ha. Kemain. Ya abang tu tunggu kat mana? Dia dekat chimpanzee. Malu-malu. Ish lah, orang nak tangkap muka dia. Malu ke? Awak pemalu? Rizky Syam dia mengantuk tapi dia tak nak tidur. Abang, kasut dia terceceh kat mana?
Manalah abang tahu, abang tengok atas. Memang sah kasut Rizky jadi kasut rela. Tinggal sebelah je. Dah lah yang ni best. Hilang pula. Jadi kena cek kasut baru lah gaya ni. Tak apa. Mandril. Mandril. Cuping. Cuping. Nak apa? Mau makan apa? Makan tanah. Mana waktu makan awak lagi kot. Wah, okey. Yang ni jungle of the apps. Okey, kita pergi dekat gajah. Lepas tu tak nak bagi makan gajah. Gajah. Elephant. Ellie. Nak bagi makan ke? Baik. Janganlah bagi ayu, sabarlah. Ni tak nak mandi. Kan tengah mandi. Lagi. Poti pula. Iki nak bagi lagi. Nama dia Malak. Malah. Malak. Nasib baik kau mawar kakak. Mawar kakak punya gajah. Bye. Bye-bye. Nanti. Bye. Sana tu berkubang dalam air sebab panas cuaca. Seduh. Kambing gunung dia sama je. Dia tak ada beza. Nama pun sama. Kambing gunung kita panggil dia, kambing gunung pun kita panggil dia. Kambing gurun, kambing gunung. Sama je. Kalau orang bergabung, ni kan kambing gurun lah, ni kan kambing gunung lah. Sama je nama dia. Kita ada burung hantu. Kambing. Siapa kalau bawa kambing ke sini untuk dibeluk dan untuk bawa jual untuk makan. Ni kita panggil khusus timur. Ni khusus timur yang kasut tu macam ni lah. Anak-anak. Maka habislah aktiviti zoo kita pada hari ini. Kita akan sambung malam karang BBQ. Jom. Cakap. Lepas tu untuk lunch kita orang makan kat Asam Pedas Pak Man. Jadi siapa nak pergi boleh search Google. Saya tak tahu apa rasa sebab tak makan lagi. Nanti sebab dia tahu apa rasa. Rizky makan nasi ayam. Rasa dia Pedas. Dari masam kurang. dia okey lagi yang kita pergi hari tu. Tapi alhamdulillah dapat makan. Syukur. Next stop Maidin untuk pergi beli barang makanan malam ni. Boleh tak? Tadi kita orang tukar planning. Lepas makan kita orang balik tidur. Ni baru keluar balik pergi beli barang. Rizky kita tak bawa pampers tapi kita orang ada pause pampers dalam kereta ni nak pergi tukar kejap. Tak naik lah, naik je dulu. Kita nak pergi cek barang. Lepas tu kita bawa budak ni sekali. Kita beli barang dulu. Rizky seronok ada geng. Okey, kita dah sampai section spaghetti pula. Jaga kicap.
bakar-bakar BBQ. Juga tu dengan atuk. Okay. Dapat beg ini. Asal didugakan untuk rebus spaghetti untuk makan malam ni. Tapi air tak penuh, tak panas. Chef kita masak naga dulu, sekejap lagi dia masak spaghetti. Ni chef bagian air. Kita ada keropok. Nak buat keropok ni. Ni makanan, penuh dengan makanan. Ayam. Padu. Apa dia? Masalah tak ada tempat tinggi. Tak mengganggu ke elektrik ni. ID Fatihah. ID Fatihah sini. ID Fatihah sini, tengok ni aku ni. Tengok ni. Ha. Al. Apa? Tutup pintu, tutup pintu. Makaroni budak dah siap. Aisyah buat carbonara dia. Tapi lupa nak beli cheese. Jadinya biasa je. Kunyah kau. Makan malam ni nugget, ayam BBQ, sausage, makaroni, nasi goreng.